Ingat, dulu tahun 80-an saya duk perhati, pengantin inai ni satu ruas jari 80-an. 90-an 3 ruas. Celuk habis. Betul tak? Tak. Tahun 2000 milenium sampai tapak tangan ni. Ni sini. Berbunga-bunga dah. Faham lagi? Nah, sekarang ni sampai di lengan. 20-20. 20-30 sampai tiup ni. Anda cakap terus. Dah sungguh. Nah, makin lama makin teruk, makin lama makin berat. Betul tak? Tengok. 80-an pengantin perempuan orang tak nampak, duduk dalam bilik. Dia hanya dengar saja orang ijab kabul. 90-an punggung dalam bilik, kepala keluar langsing. Tahun 2000 punggung dengan tuan-tuan duduk di luar tapi dekat pintu bilik. 20 belakang pengantin laki-laki. 20-30 pengantin perempuan atas riba tu imam. Tengok tak percaya lagi. Faham? Ha. Tengok batal wuduk. Dulu pengantin perempuan 80-an lepas akad nikah, pengantin laki-laki bangun, masuk dalam bilik, bersalam dengan bini dia, keluar balik. Orang tak nampak. Ha. Tahun 90-an bini dia duduk di luar, salam, orang nampak. Tahun 2000 cium dahi. 2010 cium pipi. Baru ni 2023 masa Covid cium mulut. 2030 jimak depan Tok Kodi. Sungguh jangan gelak-gelak juga. Makin lama makin teruk. Betul tak?